Walaupun aku banyak puji filem ni, tapi aku rasakan filem ni masih ada kelemahan dia, iaitu dia adalah sebuah filem yang ditunjukkan sebagai sebuah pementasan teater. Tapi dia bukanlah filem yang diadaptasi daripada pementasan teater. Jadinya, bila dia buat musical dia yang sepatutnya nampak gah bila kita nampak dekat atas pentas, tapi bila difilmkan, dia jadi macam sangat-sangat small scale. Dia nampak kecil. So bila babak-babak musical tu, semuanya hanyalah pada satu babak, pada satu lokasi. Dia tak letak dekat dalam grand scale macam La La Land ke, macam Les Miserables ke, macam Chicago ke, tak ada benda-benda tu. Dia very small dan aku rasa macam kalau kita layan dekat teater mungkin okey, tapi as a film dia kurang kesampaian roh yang cuba nak dibawakan tu. So that's why secara overallnya aku boleh bagi filem ni rating dalam 7.5/10 bintang.